Saya duk baca komen-komen dekat internet pasal ramai orang duk kata yang UCAS ni boleh kata best. Saya check juga di Spotify, Apple, tak ada nama dia dalam ranking. Kat YouTube pun sama. 3-3 tempat tu kalau tak keluar sekejap, sembang seram, depa saja. Cuma waktu saya duk compare tu, saya perasan semua podcast famous depa ni kalau tak artis, DJ, tak pun orang-orang besar dah lah. Yang betul-betul start kosong. Mamat ni seorang je apa ya. Paling muda pula tu, mengaji sekolah pula. Saya teringat pasal sekolah ni, dia biasa bantai pasal SPM kan. Oi, bergoncang satu Malaysia. Macam malam orang duk bubuh dah. Tapi hak tu tak boleh lawan masa dia podcast dengan Jojo yang pasal silat tu. Geng tu tak main sama-sama macam Kid Creek tu. Geng ni kalau nak pergi kutik di rumah. Memang betul pun dia tak sekolah sebenarnya, tapi dia siap masuk tahfiz sebelum nak pergi ambil SPM. Result tu kira elok banyak daripada orang yang mengaji sampai 5 tahun. Tapi kita ni orang kita apa, adab dulu baru ilmu kan. Tak kisah hang pandai tahu mana pun, kalau panggil tak semenggah, orang tak suka. Bukti di podcast dia bukan sekali, tiap-tiap guest lah dia bawa main pakar fizik ke, tok guru pondok ke, semua dia bawa sumpah. Cakap macam kaki tu, macam member-member. Tanya soalan macam mau tak mau. Logik juga lah bila orang kata dia tanya soalan macam orang tak sekolah. Sama dengan subtitle dia pun. Lepas kes silat tu dah lama reda dah, mai pula podcast dia dengan orang lain. Berkarang posting di Facebook, duk komen balik pasal dia. Cuma kali ni beza sikit. Depa start buat minat pula dah dengan si Usuk ni. Rupanya soalan tak cerdik tu yang paling ramai orang tak tahu jawapan dia, tapi takut nak tanya dekat orang-orang pakar ni. Kita malu kan nak tanya soalan-soalan simple macam tu, sebab dari cara tanya tu orang boleh tahu dah hang ni dekat mana. Usuk ada dia peduli. Dia tak peduli semua tu sebab dia bukan buat tanya soalan, dia memang tak tahu. Dia sendiri aware yang dunia podcast ni kalau nak buat duit memang susah. So dia guna platform ni untuk bagi guest-guest pandai kan dia, dan distribute manfaat yang sama kat orang lain juga. Kamu perasan tak? Dia sebenarnya duk buat konsep dakwah santai. Social media ni yang paling ramai sebenarnya anak muda, channel yang pakai serban, ceramah di masjid sampai kesudah mereka takkan subscribe. Tapi bila si Usuk bawa guest yang beraneka punya topik, dia ada platform yang anak muda peminat nak dengar. Kat situ peluang dia untuk selit kerja dakwah. Tengok yang latest cerita Kowi sampai 4 jam tu sudah. Saya tak rasa kita semua ada ability untuk santuni anak muda dengan agama selevel yang macam tu. Untuk nak kata podcast dia tu power, kita kena setuju lah kot.